Selamat pagi YouTube, apa khabar? Ini ekoran daripada last video teaser saya buat untuk motor RS ni, Yamaha RS. Jadi saya dah togelkan semua dan basically apa yang saya buat, saya nak restore basic sajalah. Make sure dia boleh hidup dan boleh jalan jauh. Tak adalah dia semput-semput. Jadi saya baru buat minimum saya dulu, pastikan dia boleh hidup, dan saya nak check lah dia punya coil, dia punya tuti, ignition system. Mungkin saya nak tukar apa yang patut, pasal ignition system elok kita tukar, tak mahal. Carburetor saya nak overhaul pasal dah carburetor ni dah lama ada getah-getah dia yang keras. Jadi mari kita start kejap. Bunyi tengok, kita belanja bunyi motor ni. Tangki kecil ni untuk dirt bike yang kecil tu, dia letak untuk sementara. Bagus tu, RM7. Okay, saya tak adjust lagi dia punya idle apa semua pasal saya tak dapat bagi motor ni panas sangat. Tayar pasal masih flat. Tadi saya tukar dia punya inner seal tu, core, valve core. Enjin dah hidup. Tuti bersembur sikit. Carburetor mungkin nak kena servis, nak kena beli dia punya overhaul kit dia. Lepas tu tayar tube nak kena tukar, tapi buat sementara saya tukar ni dululah. Saya ada banyak ni valve inner ni, kita tukar valve inner dulu. Saya dah lama, bila dah lama sangat kan, dia kadang-kadang keras apa, cubalah. Tapi macam mana pun tube dengan rim liner tu kena ganti baru lah. Motor dah lama kan. Jadi ini project bike yang saya buatkan untuk kawan. Jadi kita make sure motor ni first boleh start, restore wiring system dia kepada original. Lepas tu baru kita fikir untuk buat yang lain-lain lah, seperti fork, bearing, tayar, rantai dengan sprocket kena tukar. Saya akan buat basic restoration. Maknanya basic restoration ni memastikan motosikal ni hidup dalam keadaan baik, boleh jalan jauh, dan sekiranya ada barang-barang yang rosak perlu diganti ataupun diperbaiki, kita akan perbaikilah. Ini tangki temporary yang saya beli, RM7 satu. Ini untuk saya test motosikal. Bagus, tangki ni kecil, 1 liter, cukup untuk kita hidupkan enjin motosikal. Dan dengan tu kita tak payah taruhlah tangki besar tu. Ada orang gantung botol, tapi bahaya sikit lah kalau gantung botol. Saya pernah buat gantung botol tu, kalau jatuh botol tu minyak tumpah. Yang ini selamat lah. Kita beli 1 liter punya fuel tank untuk motor kecil tu. Ini terbaik. Saya recommend pakai benda ni pasal ni salah satu yang paling selamat lah, cara yang untuk kita buat. Lain-lain nanti saya nak buka coil ni, nak check lah, nak intai-intai pasal dia pakai puller jenis ni. Saya tak tahu, saya rasa saya ada puller ni untuk Honda, Yamaha tak tahu sama tidak. Kena buka pasal saya nak check coil, pastikan coil tak terbakar. Kalau terbakar saya tukar lah. Lampu semua saya akan tukar LED. Ini semua lampu belakang ni signal. Betul, dia ada signal relay dia kat mana. Ni signal relay. Coil pun elok kita tukar baru coil. Plug sudah tukar. Coil elok tukar baru. Dari segi sistem CDI dia elok tukar baru.
Saya ni CDI, CDI tak mahal, dalam RM15 boleh dapat. Tapi kita cari yang elok je. Lepas tu coil pun dalam RM35, RM20, tengoklah bergantung pada harga. Electrical system kita akan buat make sure electrical system ni dalam keadaan baik lah. Meter-meter tadi saya check semua hidup, cuma saya tak usik lagi meter punya sistem. Saya pastikan semua dari segi engine dia dah okey. Lepas tu baru saya pergi kepada chassis dan lain-lain lah. Nanti mungkin petang ni saya akan tolak jauh sikit pasal tuti ni dengan asap dia tu dia tak tahan tu. Untuk saya runkan lama sikit, lepas tu saya nak setkan carburetor bagi dia cantik. Buat masa ni lah, pasal saya belum overhaul carburetor ni lagi. Nak kena beli dia punya set overhaul kit dia tu, kita boleh tukar seal-seal dia. Lepas tu tali minyak pun elok kita tukar pasal dah tak over elok. Carburetor float ni dah out, nanti try and adjust. Tuti saya tak apa puas hati, tuti pasal terlampau berlebih dia punya tuti, walaupun saya dah letak kat minimum. Tu dia, dah adjust minimum pun bersambur-sambur tuti dia. Ini nak kena check lah, tuti ni tak boleh jadi ni, banyak sangat. Takut tuti pump ni dah bermasalah dah. Kalau masalah elok tukar tuti pump ni. Pasal dah minimum dah, set to minimum, still problem. Tuti mungkin ada dua option tuti ya, sama ada kita nak tukar seal dia dalam RM6-7 untuk tukar seal dengan gasket-gasket dia, overhaul kit dia, ataupun kita beli je tuti barunya pump kita tukar. Option yang untuk tukar tu lagi elok lah, kerana bila motor dah terlampau lama, takut pump ni dalam dia tu dah tak apa cantik. Tapi tak apalah, saya akan buka dulu tuti pump ni. Lain-lain seal getah ni banyak yang dah biasalah, bila motor dah lama, seal dah keras, dah reput, dah merekah, dah pecah. Jadi seal ni semua saya akan tukar baru. CDI, coil, dengan CDI dia punya plug coil dengan magnet coil tu saya akan check. Sebaik-baik benda ni kita tukar baru, pasal harga tak banyak mana. Bila kita buat elok, motor akan jadi cantik. Pasal ni ignition system dia mesti kena elok. Lepas tu wiring saya akan check, restore kepada original balik. Ada kawan saya beri wiring punya set yang dia dah beli. Tapi sebagai rule of thumb, kita jangan terus tukar dulu wiring motosikal ni selagi kita tak dapat motosikal ni berjalan dengan elok. Kerana kalau kita tukar dengan wiring baru, takut kalau wiring tu ada kerosakan, nanti dia akan menambahkan masalah yang kita nanti tak tahu macam mana nak troubleshoot dengan cantik. Itulah motosikal ni pasal dia air cool kan, jadi kita tak boleh nak run dia lama-lama. Airbox dah teruk sangat. Airbox saya minta kawan saya beli airbox, kerana airbox tu satu skru dia dah jam habis dah, tak boleh buat apa. Jadi kita beli airbox dekat Shopee Indon punya dalam RM35-40 boleh belilah. Tuti box tengok okey, cuma seal rubber dia kita kena tukar. Lain-lain seat semua saya akan balut baru. Body ni kita akan touch up, cat mana tempat yang karat kita akan brush up. Lepas itu kita kena dismount wiring system dia tu. Brake kita akan check semua. Brake depan pasal dia hydraulic brake kita akan check. Handlebar buruk itu tak ada masalah, boleh pakai. Up to owner lah, kalau dia nak tukar tak tukar itu kemudian boleh cerita. Fork mungkin saya akan buat fork balik, buat fork servicing. Absorber belakang itu pun owner boleh buat sendiri, tak ada masalah, kita biarkan pada owner. Fork je lah, fork saya akan check. Kalau perlu kita kena tukar pasal dia punya fork cylinder tu dah berkarat belah atas. Tengok nak kena check, kalau belah bawah okey lagi tak apa. Kalau belah atas je karat tak apalah, kita boleh gosok-gosok je pasal dia tak ada kena dengan seal. Tak ada nampak leaking. Dust seal ni pun tak elok tu. Nanti saya akan beli, kalau saya buat servicing ni senang je untuk fork servicing. Sama je macam saya punya FZ150. Lepas tu adalah mana skru-skru yang tak apa cantik tu kita akan tukar kepada standard Yamaha skru. Untuk pastikan lain kali kita buat kerja akan mudahlah motor ni. Okey YouTube,
Itu saja buat masa ni. Ekoran video ada saya buat tadi masa saya start motor, check tuti semua sistem. Kita akan follow lah video tu selepas ni. Dan terima kasih